Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So seperti yang anda tahu, Zul dah ada masuk position. Zul pun dah positionkan diri Zul dalam market kripto, iaitu sebanyak 20% di dalam Bitcoin, Ethereum, SRP dan Solana. Ini adalah 4 coin yang Zul dah invest. Dan apakah coin-coin yang lain lagi yang akan possible Zul invest, dan apakah coin yang Zul tengok, Zul akan tunjukkan di chat dan reason kenapa Zul pilih coin-coin ni. Dan berdasarkan ruang komen semalam, ada yang bertanya kat platform mana yang boleh beli, sebab Bitcoin pun dah support. Zul ada jawapan dah sikit. Kemudian boleh tengok Near, insyaAllah kita akan tengok Near. Tengok tu, saya ada entry level juga 20%. Opinion dan monitor, so jangan risau, 80% Zul akan terangkan. Pagi ni juga Zul akan terangkan apakah position, kat manakah 80% position tu, yang kat mana Zul akan masuk position. Zul akan cuba terangkan anda, sama ada anda beli tak, itu adalah tanggungjawab anda sendiri. Follow atau tidak, itu bukan aku kata ini bukan Zul punya buy signal ke apa, tak ada. Ini apa yang Zul beli ni adalah untuk Zul sendiri. Kalau anda follow, itu adalah on your own risk. Sebenarnya nak cakap Melayu apa, dalam risiko anda sendiri. Anda tanggung risiko anda sendiri. So kita masing-masing menanggung kita punya risiko. Terutama masa Zul tepi ke coin market cap dulu untuk tengok market sebelum Zul jawab soalan ni tadi. Yang penting nombor satu ni kat platform mana, mungkin nanti Zul akan terangkan dalam review Zul. Tadi Zul terangkan. Terutama masa ini adalah coin market cap. So buat masa ni ataupun hari ni, hari Selasa selepas weekend. Kita hari semalam Isnin ada juga sikit berlaku kenaikan, tapi tak banyak lah. Ikutkan semalam 2.64, hari ni 2.65. So kenaikan 0.72%. So seperti yang dijangkakan, kita dah berada di kawasan resistance dan cuma nak tengok confirmation sama ada kita break untuk buat higher high. Kalau berapa buat higher high tu, meaning confirmation lah. So dah bear market tu consider cancel, dah tak ada untuk price drop lagi below daripada ini. Tapi selagi mana price belum breakout over bagi Zul 82,000, at least minimum 82,000 untuk buat higher high. Itu masih ada potential untuk kita drop bawah. Cumanya Zul nampak ni most likely nak tu mungkin dalam 2%, 3%. So nanti Zul akan tunjukkan di chart. So harga semasa untuk pagi ni untuk Bitcoin berada di 78,600. So tak silap Zul pagi tadi, awal-awal malam tadi, masa kita tengah tidur tadi, kemungkinan Bitcoin ada hit 80. Nanti kita akan tengokkan di chart detail berapa high yang dia pergi untuk candle hari ni. Pukul 8 nanti akan close. So untuk dalam tempoh 24 hours setakat ni naik sebanyak 1.46%. Kemudian dalam tempoh seminggu 22%. So Ethereum 2.4 daripada 1.3, 1.8, 2,400 dalam minggu lepas, iaitu kenaikannya hampir 30%, 29.88%. So lain-lain coin juga turut berlaku kenaikan banyak. SRP 47%, Solana 28%. Adakah Zul yes, Zul termiss out lah untuk kenaikan ni. Tapi macam kan, tak ada siapa yang kata buy exactly bottom. Tapi kita masih lagi dalam kuarter baru, first step, langkah pertama untuk kita bull run. So banyak lagi step-step ke depan. Kita ada 20 tahun depan, sampai tahun 29 untuk kita start kuarter take profit. So banyak masa ruang ni untuk beli lagi. Okay, jom kita pergi ke chart. So pertama kali kita akan pergi chart di Bitcoin. So sebelum Zul pergi ke chart di Bitcoin, mungkin Zul nak jawab dulu persoalan tadi. Kat mana platform yang Zul beli. So Zul beli dekat Luno. Sebab apa? So ini adalah berdasarkan research crypto exchange Malaysia. So kat mana anda boleh beli? So well known lah. Well known yang nombor satu rasa kat Malaysia adalah Luno. Kemudian kat sini yang selalu dengar lah Hatta juga. Kemudian Synergy, MX Global, KDX. Ini aku kata first time lah tu dengar. Tapi MX Global macam MX Global ni bukan, dia ada First Digital Bank ke tak salah tu, MX Global ni. Tak tahu lah. Tapi consider yang Zul beli adalah pakai Luno. Tu pakai Luno. So anda boleh, siapa-siapa ada experience pakai Kinetech, DEX ni, MX Global, Hatta dan Synergy. Sebenarnya nak sebut dia SINEGY. So kalau siapa-siapa ada experience guna mengenai, boleh share di bawah komen bawah. Dan mungkin kalau anda penyataan itu akan menarik, mungkin Zul akan juga pergi tengoklah, buka beberapa coin yang ni, nak tengok beberapa buka kata platform ni dan create account lah. Buat masa ni Zul hanya ada di Luno saja. Dan juga exchange lain lah macam Binance, KuCoin, itu adalah exchange yang dulu sebelum ni yang kata. Tapi exchange tak diiktiraf di Malaysia lah.
yang diiktiraf kat Malaysia hanyalah ini, regulated crypto in Malaysia. Ini bermakna bila regulated ni senanglah kita nak withdraw, deposit semuanya direct daripada bank. So tak pening-pening macam dulu. So ini adalah kata alhamdulillah kita dekat Malaysia ni ada at least 5, ada pilihan at least 5 lah, bukan 1 2, kita ada 5. So tapi yang Zul memilih selalu adalah Lunar lah. So hobi tu dapat menjawab soalan pertama tadi. So jom pergi ke Bitcoin sebelum pergi ke jawapan lain. So untuk di Bitcoin, harga semasa ataupun semalam, ini adalah chart daily, candle daily. Setiap satu candle mewakili satu hari. So untuk yang ni kalau anda tengok dekat sini nanti. Tengok dekat sini, mungkin tu boleh kat sini 80,000. So tengok harga tertinggi semalam ada high adalah exactly betul-betul 80,000. Kalau tengok dekat sini, anda tengok dekat sini, high ni betul-betul paling tinggi adalah 80,000. Dia pergi tinggi semalam. Exactly betul-betul 80,000. Betul-betul tak ada betul 80.00.0000. So high dia pergi 80,000, low semalam dia drop adalah 76,600. So paling low dia drop malam 76,000, paling tinggi dia pergi adalah 80. So dengan opening daripada 77 dan pagi ni dalam masa dalam 37 minit, iaitu pukul 8 pagi waktu Malaysia, kita akan close. So expected close dalam green. So kenapa saya buat decision untuk beli iaitu kat sini adalah untuk buy 20% adalah dengan 4 hours ini buat bull inilah, buat bull. Tapi bull ni pun consider dalam expectation kenapa hanya 20%, dan 20% yang tu beli untuk di Bitcoin, XRP, Solana dan Ethereum tu adalah jangkaan untuk short term ataupun expectation 20% tu boleh loss sebanyak hampir dalam 60 ke 50% pegangan. Tapi Zul akan hold, sebab hold untuk obtain tempat apa, nanti Zul akan tunjukkan di chart. So untuk di 4 hours ni kita tengok price kat Bitcoin ni dah buat high high dan high low. Macam juga kan itu, nak beli kawasan ni, ini adalah beli kawasan resistance. Kalaupun nak masuk macam Zul masuk adalah masuk dengan small position saja. Kenapa Zul masuk juga small position walaupun Zul expect? Sebab apa kan? Zul memang tak tahu in future apakah dia akan berlaku in future. Tapi berdasarkan technical, by this position atau mendekat sini position punya resistance adalah supposedly price akan berlaku retracement untuk grab low sebelum sebarang kenaikan, ataupun dia hanya buat sideways ni tu naik. So Zul hanya ambil expected 20% dengan expectation tu punya 20% tu value dia boleh drop sebanyak hampir dalam 60 ke 70%. Sebab tu Zul masih lagi holding 80% tu punya dana untuk buy dekat lower ni. So meaning dekat sini Zul kata pejam mata lah. Pembelian ni juga untuk sebagai untuk Zul kata tak masuk dalam penyakit orang kata FOMO in, ataupun orang kata mental health yang kata takut ketinggalan buy lah. So kalau naik lagi nanti nak buy tu, macam kat sini nanti kita buy dengan banyak. So ini macam FOMO in lah, penyakit FOMO in yang kata heavy lah macam tu. So consider kat sini apa yang berlaku kali untuk di 4 hours dah terang-terang menunjukkan price buat higher high, RSI buat higher low, dengan RSI di 4 hours betul-betul di kawasan overbought. Ini bermakna price Bitcoin di 4 hours dah menunjukkan dalam masa minggu ni tak mustahil kita akan tengok rejection daripada kawasan ni untuk pergi ke kawasan ni. Tapi boleh saja bullish dengan ada momentum, volume, tentang ada news apa bernaik lagi. So boleh saja berlaku dan menunjukkan at least untuk minggu ni kita ada 82 plus mana lah kawasan 82 kita breakout ataupun pergi ke 89. Kalau ikutkan sini, kenapa? Kat sini ada low dia. Kat daily, kat sini 4 hours ni tak nampak. Ya, kita pergi ke daily. Okay, daily tu ada remark dah, iaitu 82,370 ataupun betul-betul nak ambil shadow dia. Kalau nak ambil shadow dia adalah yang ni, shadow daily. So dalam 82,790 plus minus almost 83. So itu adalah price apa yang kita nak tengok, price Bitcoin breakout, iaitu kita nak price daripada price buat daripada atas ni, iaitu price buat kalau ikutkan structure-nya ialah higher high, lower low, higher low, lower low, higher low dan lower low. So supposedly dekat sini currently masih lagi consider higher low, dan kalau anda kata price breakout high yang ini, higher low ni, so official kita akan buat higher high. Bila higher high itu confirmation untuk kita daripada start, untuk first step untuk daripada downtrend berubah jadi downtrend. So sebaik saja price buat higher high, so apa kita akan tengok, price akan buat lower high.
So lower high itulah kenapa Julia kat tadi ada expectation untuk price drop dalam 60 ke 70% yang tu punya masuk modal tadi 20%. So kat mana, macam mana nak dapat 67%? Itu adalah berdasarkan Fibonacci retracement. Contoh andai kata kita sampai ke exactly 83 lah, 84 kita katakan, plus mana extra sikit. Tu itu adalah kata sebagai trade je atas saja. At least the last low ini, tu last high consider 84, tu 0.607. So meaning price kawasan ni drop, tapi Zul punya position kat sini. So price drop dalam 0.607, itulah masuk balik lingkungan support yang ni. So yang ni tu nak delete lah. Tak nak monitor ni, kita ada resistance yang Fibonacci dan kita ada support yang ni. So kita akan monitor ni. So anda kata price drop daripada at least, apa yang kita tengok adalah price daripada point ni naik break above 82, mungkin 84 dan berlaku rejection sebab kita ada strong resistance ni. Kalau tu letak satu plus minus dalam lingkungan ni lah. Kalau tengok dekat sini, okay, kalau kita tengok dekat sini, ni ada support dan resistance. So B-rate kawasan 82 lah, plus minus dalam kawasan tu. Range dalam kawasan tu adalah kita punya resistance. So apa kita nak tengok adalah price naik sampai kawasan atas ni, buat higher high, confirmation breakout above 82 ni. Kemudian kita nak tengok retracement. Retracement Fibonacci daripada atas ni 0.607 akan dropkan balik price dalam 67 ke 63. Tapi saya tak expect slower ni kita boleh sampai 0.5, 70 ke 67. So dalam 0.5 ataupun 0.6, secara elliott wave nya adalah 0.6 adalah punya main target. 0.6 berada di kawasan 68,000 ataupun exactly price dekat sini. Kalau cuma kita tak tahu top bila, nanti dia akan berubah. So berdasarkan expectation 84 ataupun kita at least 82, kita ambil 83. Contoh kita ambil 83. Tapi macam 83 pun dalam 67,500, 84 pun dalam tak banyak pun, 84 pun dalam 67, sama je. So plus minus lah, kita letak 84 above sikit. Retracement ke 0.6 Fibonacci adalah 67,800 plus minus dalam 67,000. Itu bermakna position yang Zul masuk dekat current tu dah buat tu punya average tu kali ni berada kawasan ni. So meaning harga berada above average, so dalam untung. So dalam kawasan ni anda kata price berlaku retracement drop ke kawasan ni, meaning Zul loss banyak berapa persen? 12% sahaja. So 12% saja daripada total 20% tu. 12% tu kat sini apa berlaku? Kat sini Zul akan masuk another entry, yang mana kat sini Zul expectation Zul akan masuk almost, Zul akan plus another 50% position. So bila 50% position tampur tadi 20, so keseluruhan position akan menjadi 70%. So bila 70%, so akan ada lagi reserve 30% profit, 30% dana, dan itu nanti Zul akan decidekan. Kat sini memang at least plan adalah minimum 50%, sama ada Zul all in kawasan ini. Dan ini adalah juga potential kawasan Zul akan all in market. Untuk market, semuanya bergantung kepada ni. Kalau price ini drop tanpa breakout all time high, dekat sini nanti mungkin Zul akan masuk adalah 20% plus 30%, menjadikan total keseluruhan 50%. Zul akan hold 50% untuk buy bawah. Sebab apa? Dia tak breakout time. Sekiranya Zul nak all in di kawasan 67 retracement 0.6 Fibonacci ni adalah dengan confirmation price become breakout above 82, berlaku retracement 0.6, itu adalah orang kata good opportunity untuk Zul all in dalam kawasan ni. Dan andai kata price drop lagi bawah, nanti Zul akan perlu korek dana lain lah untuk buy lagi di bawah ni. Itu adalah berdasarkan technical analysis yang takat ni yang Zul amalkan. Alhamdulillah berkesan dan dapat kata good bottom lah bagi Zul untuk di chart. So itu adalah analysis detail, apakah position, apakah condition dia punya pergerakan, reason to buy dekat kawasan ni, dan next 80% dana tu macam mana tu nak uruskan, nak beli kat mana. So now berdasarkan ni, support ni belum lagi legit, so kita delete dulu. Sebab apa kali tu dah mark kan sebagai 82 untuk breakout ke atas, 67 adalah sebagai kita punya at least support. So macam juga kan, kalau price start break above 82, dah start berlaku drop ke bawah ni dan pergi 67, ada potential kita tengok price ini akan drop buat lower yang baru. So ini adalah consider masih lagi dalam potential card. Ini adalah masih lagi potential A, B dan C. Dan lepas C, kalau anda kata price tak breakout above 82,
downtrend yang kita akan tengok 1, 2, 3, 4 dan 5. Sebab ni another wave dan complete lah kita punya pergerakan ABC ke bawah ni, dan ini adalah expected kita punya bottom dan masih lagi bergerak dalam channel. So ingat kita ada create channel ni, ini adalah falling channel. So falling channel adalah reversal pattern yang expected untuk price breakout untuk ke atas daripada downtrend ke uptrend. Kat sini juga kita nampak seperti dia buat inverse head and shoulder. So jangkaan kat sini adalah price mungkin akan sideways, macam 0.6 adalah main target, dan kat sini kita boleh breakout dan start berlaku uptrend yang seterusnya lah. So macam kita tak terlambat dalam beli, cumanya kita temis betul-betul bottom. Dan macam tak ada siapa pun dalam dunia ni betul-betul all in dalam kawasan ni. Ada pun dia masuk adalah dia dah reposition awal lah daripada kita. Mungkin dia dah masuk 50%, at least 50%. Paling banyak pun mungkin dah 50% dia dah masuk position dalam kawasan ni, dan kali tengah right market, dan dia pun sedang menunggu yang lain pun, yang siapa dah masuk position menunggu ke retracement untuk all in kawasan ni. So macam tu masuk lambat sikit kawasan ni, tapi tu tak masuk banyak lah, masuk yang 20% saja. Sebab tu expectation untuk all in ni, kenapa tu tak tunggu kalau dah kalau dah terror dengan technical, kenapa tak beli kat sini? Macam tu bukan Tuhan, tu tak tahu apa yang akan berlaku dalam market. Dalam market boleh berlaku apa saja. Technical adalah hanya sebagai kuartal kita punya indicator ataupun punya expectation, jangkaan kita untuk berlaku berdasarkan price action. So berdasarkan price action ni, inilah yang sudah tengokkan, dan inilah by normal right untuk pergerakan technical. Kita nak tengok yang bullish adalah breakout over 82, berlaku retracement sebelum ada berlaku naik, ataupun dalam kita panggil wave 5 ni adalah kita panggil kosong, pergerakan 1, correction untuk 2 dan 3. Dan selalunya dalam elliott wave ni, pergerakan 3 adalah pergerakan yang kita nak cari. Pergerakan ketiga adalah pergerakan yang paling agresif. Contoh dekat sini kita tengok, untuk completekan wave 1 ni, selalunya kita akan ada dalam wave ni, kita akan ada wave lagi. Contoh dekat sini kita akan tengok apa yang tu boleh monitorkan ni adalah 1, 2 dan ini adalah 3. Kemudian kita akan nampak kemudian untuk bagi 82 kita akan dapat 4 dan 5. So 1 macam ni, 5 ni mungkin ada confuse sikit, mungkin dia akan tukar kepada style pyramid adalah minor. Sekejap. Okey, yang ni. Ni clear sikit lah. Dan mungkin bisa aku ubah colour sikit. Ni pakai dia juga delete balik. Okey, yang ni. So, ni kita nampak pergerakan untuk wave ni 1, 2, 3. 3 adalah selalunya pergerakan yang paling panjang dan paling agresif. Dan ini adalah point kita masuk nombor 2. Nombor 1 adalah confirmation. Nombor 2 retracement. 3 adalah kita punya continuous. 4 adalah another retracement. 5 adalah kita punya full length, dan kita expect akan ada correction A, B, C, iaitu complete wave 1 adalah 5, wave kedua adalah correction ABC dan 0.6 retracement 0.6, dan nanti kita nak tengok wave 3 pula, iaitu sama juga kita akan tengok 1, 2, 3, 4, 5, dan selalunya wave 3 ni adalah yang kita nak tengok. Kalau terlepas wave 3 ni memang consider lambat lah. So, kita masih dalam the first step. Ini adalah opportunity. Retracement saja kita akan masuk. Sebab tu juga akan bergantung kepada apa yang price Bitcoin buat dekat harga dekat sini. Sama ada break 82 ataupun tidak. Kalau tak break 82 dan start retracement ke bawah, itu akan masuk hanya 30% saja dengan total investment 50%, yang mana dengan rumusan bahawa zon berminat untuk letak tu punya 50% position adalah dalam lingkungan ini. So anda kata price fail lagi tu ataupun jatuh ke bawah 40 kali, meaning tu ada 50% lagi untuk buy dekat bawah ni, dan buy half kat sini, average tu akan berada below, dan insyaAllah kita akan ada bull run untuk tahun depan. So itu saja aku kata detail analysis dan plan tu apa nak buat. Cumanya berdasarkan buy tu mungkin akan ada berubah-berubah bila price action. So tu cakap dulu tu nak beli 10% dan 3%. So persen-persen tu adalah kata target, dan apa yang decision tu buat tu adalah lebih kepada aku kata risk and reward yang tu kira, dan kenapa tu masuk 20% kat sini tak 10% macam cakapkan. Itu akan berubah lah time to time, tapi bila dah masuk tu akan update dekat Discord channel, dan tu cakap tu masuk 20% kat position ni dan kenapa, sebab apa itu tu tengok adalah 4 hours dah dapat ni, dan pagi ni tengok 4 hours dah buat bearish ni. So bermakna tak aku kata mengejutkan Zul untuk price drop ke bawah tanpa buat 82. Kalau 82 cantik lah. Kalau tak buat 82, so menunjukkan B plan kita
kita akan tunggu retestment, dan kat retestment ni Zul akan masuk lagi 30%. Untuk total investment 20 tambah 30 adalah 50% Zul akan berada dalam kawasan ni. Dan andai kata price bound, kita akan biar dia breakout, lepas buat all time high nanti baru kita akan cuba bernaik balik. So ada potential contoh macam ni, kita ada buat macam ni. Dan untuk short term contoh kita ada 72 itu, breakout 70 ada quarter good, dan mungkin kita akan sideways sikit sampai September. Kemudian mungkin akan tengok ni awal hujung September kita mungkin dapat reach above 82. Kemudian Oktober yang dikatakan sebenarnya Oktober bearish, so mungkin Oktober nanti kita akan dapat, Oktober baru kita akan dapat retestment macam ni ke Fibonacci, dan kita akan completekan kita punya adalah tadi 1, 2, 3, 4, 5, yang mana kita akan nak tengok apa nama dia ni, bukan miner, bukan ultimate tu yang ni, yang mana kita nak tengok completekan yang 5 ni, first wave 1, dan untuk start untuk wave yang lebih besar untuk 2, 3, 4, 5. So itu adalah punya penjelasan. Rasa repeat 2-3 kali juga penjelasan tu, apa yang dah faham, siapa yang tengok, itulah detail lah, detail tu punya plan untuk pergerakan di Bitcoin, apakah price akan buat kat sini. So nanti tu akan updatekan tu punya elite wave apa semua sini, sebab tu ada buat talent tree, nanti tu akan updatekan. Buat masih tak sempat lah, ni pun dah masuk hujung bulan, semua busy dia, tu kerja retail memang busy lah, orang ramai kat kedai, so memang tak sempat langsung bawa iPad pun tak sempat. So itu adalah sisi untuk Bitcoin. So pergi ke ruangan komen, start balik dengan NIA. So Zul akan pergi dan NIA dulu, nanti Zul akan updatekan SRP apa semua. Okay, NIA. Request untuk NIA, Zul akan pergi NIA. Lepas ni Zul akan pergi Ethereum, SRP dan Solana, position yang Zul masuk tu. Kemudian lepas tu Zul akan pergi ke coin apa yang lagi Zul akan tengok. Sekiranya ada penjudi Zul beli. Sebab apa, coin yang Zul masuk ni adalah semua hanya yang patuh syariah saja. Iaitu kat mana Zul tahu dia patuh syariah? Dekat Luno. Dekat Luno kalau dalam app tu anda tekan about coin, dia akan ada satu section ataupun satu kategori yang tulis syariah, patuh syariah. So coin ini adalah antara yang monitor ni adalah semuanya yang patuh syariah. So senanglah bagi Zul, senang. Tak payah nak pening-pening pilih berpuluh-puluh ribu coin ada dekat dalam kripto ni. Berpuluh-puluh ribu kripto ada dalam kripto ni, nak pilih yang mana. So at least dah ada chance untuk fokus kat situ saja. Untuk fokus kat situ je lah. So NIA. Ini adalah NIA USDT. Adakah dia patuh syariah? Kalau ikutkan NIA adalah setup yang cantik, tapi NIA kalau kan tak silap so dalam Luno tak ada dalam kategori patuh syariah. Itu yang Zul tahulah, kalau salah anda memaklumkan Zul. Sebabkan berdasarkan dekat Luno, kejap nanti Zul akan buka Luno dekat phone. Berdasarkan Luno dekat phone ni, nak check balik adakah dia kripto syariah compliant. Ada BTC, Ethereum, SRP, Solana, Atom, Polkadot, Polygon, Avax, Cardano, Chainlink, Uniswap, LTC, Bitcoin Cash, SLM. Itu aja yang patuh syariah. Tahu kalau ada lagi update, tapi buat masa ni NIA tak ada patuh syariah. So anda tanya tu akan buat. So technical list ni adalah sebagai suatu senang, menarik kita buat, tak semestinya kita beli. Tapi kalau anda yang monitor buat ni, so ini adalah yang Zul monitor. So good bottom dekat kawasan ni, dan ada nampak potential untuk buat inverse head and shoulder, dan price dah start buat slow drop, ataupun kita boleh juga tengok kat sini price dah buat kita panggil apa, falling channel. Iaitu falling channel adalah satu pattern reversal yang strong lah dekat crypto ni, falling channel. So falling channel adalah reversal pattern, sooner or later price drop. So anda nak belilah dalam mana-mana dalam kawasan ni, ataupun selagi mana price dalam channel ni kita boleh beli untuk price untuk next circle untuk tak berlaku kenaikan. Dan untuk ni breakout yang ni pergi ke kawasan ni, breakout yang ni insyaAllah kita akan pergi at least, disebabkan dia tak buat all time high untuk yang lepas. So at least kita nak tengok untuk minimum kali ni sama ada dia retrace ke kawasan major resistance dia, ataupun at least ataupun maksimum dia boleh katakan dia akan pergi ke all time high yang lepas saja, iaitu ini dalam $20. So berapa percentage untuk anda foundation tu, katakan anda buat dekat area dalam kawasan RM1.80 ni, so foundation ada 500% dan pergi ke maksimum adalah 900%, almost ke 1000%. Itu bermakna kalau invest RM10,000 kat Malaysia kat sini dengan 900% ataupun plus minus hampir 1000%,
So 10 kali ganda lah, 10 kali 10, so 10,000 akan jadi bertukar 100,000. So itu adalah potential untuk neocoin ni, cuma je macam je akan berdasarkan app di Ludo. Coin ini tak dikategorikan sebagai patuh syarah. Macam mana coin ni patuh, satu coin tu patuh syarah, itu tu bukan bidang Zul, itu bukan Zul punya kamera, itu bukan Zul punya spesialis. Itu boleh pergi pada pihak yang berautoriti lah. Buat masa ni Zul dekat Ludo ada syariah compliant punya kategori, so Zul hanya refer kat situ. Sama juga di saham-saham Malaysia. Saham-saham Malaysia pun Zul beli yang patuh syariah saja. So itulah fokus lah. Tak perlu, ini bila Zul fokus kat patuh syariah tu, minta banyak coin yang Zul kan perlu fokus. So jom pergi ke Ethereum. So Ethereum kat mana? Alamat setakat ni Zul punya position 20% di Bitcoin dalam profit dalam 3%. Keseruan yang Zul monitor 3%. So kalau ikutkan berdasarkan Bitcoin tadi, ni adalah yang Zul dah masuk lah. Ini bukan, ini altcoin, double coin. Ya, ni mungkin Zul boleh okay, ini sebenarnya ni Ethereum SFP dia buat double top. Bitcoin tak lah. Ini hanya Zul nak masuk senang kategori yang mana Zul beli untuk crypto tu yang dah beli. So Bitcoin currently Zul punya average berada di 77,100 dan currently dengan profit. So Ethereum 2,400 sama juga Zul beli dekat 2,442, kenaikan banyak dalam $80. So sama juga RSI buat sama. Kalau kat Ethereum ni dah consider dah buran. Sebab apa? Price dah breakout all time high. So dia bukan high low dia. So kalau kita tengok dekat di Ethereum ni, inilah double top. Bila double top ni, next buran adalah expected shift lah. Nanti tu akan tunjukkan. So Ethereum, SRP dan Solana adalah dua segmen yang sama. Yang buat dalam kategori double top last 2 buran. Sebab tu buat ada ni. Ada dalam ni. Double top last 2 buran. Kecuali Bitcoin lah. So apa yang nak tengok ni adalah buat ni adalah higher high. Ini adalah consider kita beri lower low, higher low, lower low, higher low dan lower low. So current price action price kali ni adalah dah breakout kita punya last higher low kat sini. So itu bermakna price dah buat higher high. So macam je kat untuk Bitcoin ni, kita boleh tunggu untuk retestment 0.6 Fibonacci. Nak tinggi mana mungkin dia boleh pergi sampai 2,800 dulu sebelum berlaku retestment. So dekat sini sudah masuk position. So secara psikologinya dia punya mindset, mental tu dah tenang lah. Sebab apa? Zul dah ada position. Bila Zul ada position, Zul tak adalah nak terkejar-kejar nak tak position. So itu adalah reason kenapa Zul masuk 20% ataupun Zul start Zul masuk persen. Dah start masuk persen lah. Dah start masuk position. So anda kata price pergi ke kawasan ni ke 2,800. So dengan expectation pada last low to last high untuk completekan dia punya 0.6 Fibonacci, retestment adalah price akan drop ke kawasan 2,000 plus mana 2,022. So ini kalau tengok kat sini 2,022. So ini adalah kawasan untuk di Ethereum ni. Dengan confirmation ni boleh dikatakan ini adalah kawasan Zul untuk all in. Disebabkan Ethereum dah buat higher high, Zul expect untuk di Bitcoin mungkin minggu ni kita akan tengok higher high. Meaning kita dah macam biasalah. Dua confirmation yang nak tunggu bulan di Bitcoin adalah break 82 dan break EMA 50. Nanti tu akan duit EMA 50 di Bitcoin. Mungkin besok lah. Tapi consider itu. Tapi di Ethereum dah advance ke depan. Ini bermakna Ethereum ada potential untuk dah buat all time high, buat higher high, dan kita tengok retestment, dan retestment ni adalah untuk all in. Dan tak mengejutkan untuk price drop kawasan ni. Menunjukkan kalau daripada current position yang masuk, dia punya average drop ke kawasan 0.6 dengan expectation Ethereum naik dulu sampai 2,800 dan berlaku retestment mungkin Oktober ke 2,000 balik. So loss banyak 17% daripada apa yang Zul masuk dekat. 17% bagi Zul small lah, tak ada masalah. Dan kat kawasan 0.6 Zul boleh all in position berdasarkan chart Ethereum ni. Ini adalah good untuk all in untuk wave seterusnya naik. Dan berapa tinggi Ethereum ni boleh naik? Betapa tinggi Ethereum ni boleh naik adalah disebabkan dia dah buat double top kawasan ni. Kita do expect untuk dia breakout all time high lama dan buat all time high baru. So dekat mana?
So senang saja secara Fibonacci kita boleh ambil last high masa tahun ni, last low, iaitu kita ambil low yang ni, bukan ambil low ni pun boleh. Ambil low ni ataupun tapi Zul ambil low ni sebab apa? Consider pergerakan yang ini maknanya belum complete sebab dia masih lagi bergerak dalam resistance rejection. So kita boleh ambil yang ni ataupun ambil yang paling latest pun boleh. Kalau ambil yang latest 0.6 kita, 1.6 kita berada di 7,000, 2.6 kita berada di 10,000. So kalau tengokkan ambil dekat bawah ni berapa? Dia nak tengok 22. So kalau low ini, low masa tahun 2022, kita 1.6 kita berada di 7,300 up sikit, 2.6 Fibonacci 11,000. So Zul ada satu trend line ni, trend line yang daripada yang ini. So kita expectation untuk price action akan berada price almost 1.6 Fibonacci ataupun mungkin sikit tinggi. So dalam 10,000, buy aku rasa 2029 ada kenapa 2029 hujung tahun 2029 kat mana dia boleh potential. Ni dah 2028, bulan dah 29, sekejap tak nampak kat sini, tak boleh, mungkin weekly. So weekly ini adalah 2029 yang mana crossnya kat sini 29 awal 1 Januari kat 9 tu berada dalam 11,000. 1.6 kita, so expect kita akan turun sikit ke bawah dalam mungkin kita bottom dekat Julai. Mungkin kita expect Julai juga. Tu Julai untuk 2028 kalau ikutkan Julai, Ogos, Julai ni. So expectation price dekat 10,000. So daripada 10,000 ni dengan jangkaan risk and reward dengan position tu masuk ataupun kita panggil paling bottom lah, harga paling bottom, tapi itulah siapa yang dapat betul harga bottom, tapi mungkin ada. Kita akan letak tu harga paling low dekat ni, tahun ni kita dapat dengan expectation price pergi ke 10,000 iaitu dengan potential profit adalah sebanyak 531%. Itu bermakna kalau anda masuk 10,000 dalam area kawasan, contohlah betul-betul anda bottom, 10,000 anda masuk ni betul dapat bottom dengan kenaikan 500%, iaitu 5 kali anda 10,000 akan bertukar jadi 50,000. So itu adalah simple matematik nak tengoklah real estate bawah. Cumanya contoh macam tu ambil realistic target, kalau kawasan ni tu beli 20%, price drop ke kawasan 2,000, so price mana tu letak 2,000 lah ataupun 2,100 tu punya expected average. Tu 10,000 kali max lah, max adalah baru 363. So yes, agak banyak agak loss tu, dalam 200 hilang position profit sebab apa? Kita tak beli betul-betul. Tapi 300% still lagi a lot profit untuk katakan dalam investment di crypto. So itu adalah untuk di Ethereum. Sama juga position analisis yang tu buat dekat Ethereum ni, dia akan boleh diguna pakai untuk SRP dan juga Solana. Sebab apa? Ketiga coin ni buat double top. Contoh dekat SRP sama juga. Ini adalah top masa tahun 2017, price mana lah kawasan ni 3,200. Yes, ada sedikit high tapi consider double top juga. Kemudian price drop balik kawasan ni. So targetnya pun lebih sama-sama. SRP mungkinlah tinggi sikit percentage dia sebab apa? Dia amount kecil. Kita tengok jap. Last high to last low 0.6, at least 0.6 dekat 5.4, 2.684. So pergi mana tu tak sure ni, tapi kalau increase sampai 2.6, contoh kat daripada bottom ni 1.6 kat 4,000, 2.6 adalah 7,000. So at least dalam bagi tu 300 ke 400% untuk setiap coin ni boleh dikatakan sebagai guarantee lah. Guarantee untuk at least 1.6, 400% di SRP, 400% di Ethereum, Solana mungkin juga dalam 400% juga. So untuk di SRP sama juga, dia punya position currently dalam profit. Ethereum kali dalam consider negatif sikit, negatif tak ada masalah. Kemudian expectation juga di kuasa resistance, terutama ada price dah buat all time. Kalau ikutkan break, kita ada shadow ni. Sekejap betul tengok dekat SRP yang lain dulu. SRPUF video pagi ni akan lama. Okey, tak ada shadow ni, nampak tak ada shadow yang paling low ni. So dekat Binance tadi ada, so itu bermakna dekat sini kita boleh abaikan shadow ni, mungkin glitch dalam sistem Binance. So ini bermakna kita boleh katakan ini adalah sebagai last high, ini adalah higher low, ini adalah lower low, ini adalah higher low dan ini adalah lower low. Price dah breakout buat higher high. So net expectation retestment 0.6 Fibonacci sebelum drop bawah. So macam yang akan ni Ethereum dah buat signal buran higher high di price. So SRP pun sama. So sama juga kita akan tunggu retestment. Tu dah masuk position. So kalau rezeki naik lah, tapi Zul mostly 80-90% adalah belief untuk price akan buat retestment. Sooner later dia akan buat, sama ada dia naik dulu, kemudian retestment atas tak ada masalah. Yang Zul takutkan adalah price naik,
buat ni semua. So nanti Zul boleh buat atas lagi rugi. Sebab tu Zul, kenapa Zul jump in masuk tu walaupun price consider berada di kawasan resistance untuk ada opportunity lain. So Zul tak tahu price ni akan exactly naik dulu tu, tapi berdasarkan kawasan ni dah good dan Zul more happy untuk tengok price drop. So Zul tak kisah 20% ni loss banyak 70%, 12%, tapi Zul nak tengok lah retestment ni. Dekat retestment ni Zul boleh all in. Dan bila all in kawasan ni, Zul expect average Zul akan berada ni kawasan juga dan Zul akan dapat gain more profit untuk ride market until 2029. So itu adalah SRP. Solana pun sama, dia punya plan target. So dah pun breakout last high last low ni. Ni adalah higher high dia, ini adalah lower low. Price dah buat consider higher high, sama juga kita akan tunggu retestment. Jadi pada kawasan ni dah tak valid. Semua ni ABC dah complete. So ni sama ada kat sini kita akan buat expectation bahawa ini adalah wave 5. Wave 5 dia kalau tikukkan ini pada ni 1 2 1 ni 2, kemudian ini adalah 3, kemudian kita akan nampak mungkin 4, sikit lagi naik, mungkin akan retest kawasan ni 5, kemudian daripada 5 nanti baru kita akan ada correction untuk complete wave 1, iaitu 1 2 dan 3 seterusnya. So ini adalah retestment kita kalau ikut form ni. Kalau 5 berdasarkan, kenapa tu buat 5 kat sini, ada jangkaan ukuran dalam mata je kat sini. Dan Fibonacci adalah last low to last high kawasan ni 0.607 akan berada dalam kawasan ni. Dan sebab tu kenapa, dan kalau ikutkan sini ini bermasuk dalam range kita punya support kat sini. So price boleh 0.6 ataupun 0.5. So price boleh drop kawasan ni, so sama je kawasan itu masuk. So kalau ini adalah kawasan to all in lah untuk ride market ke seterusnya. So itu analisa detail menunjukkan Ethereum, SRP, Solana. So kita tahu sebab pergerakan chart dia sama, price action yang lain sikit. So buat bahasa ni tu boleh katakan SRP, Ethereum, Solana dah buat uptrend ataupun dah buat higher high. Now kita menunggu higher low. Kita menunggu higher high. Kita akan menunggu lower high sebelum buat next higher high yang baru. So itu ada bullish. Kemudian dekat Bitcoin saja yang belum confirm lagi. So mungkin minggu ni, aku rasa mungkin minggu ni kita akan tengok Bitcoin akan break above ni untuk buat wave 3 ni, 4 mungkin dan mungkin 5. Masuk September mungkin kita akan start drop ke kawasan sampailah kata sideways yang lama August. Dan ada dapat satu knowledge baru yang mana secara Fibonacci-nya disebabkan ini adalah wave 2, contoh kat sini juga kan, ini adalah wave 2, kita boleh kata ni 1, ini 2 dan 3, 4, 5 tu wave. Kalau wave 2 ni singkat, wave 4 secara bukunya adalah dia akan 2 time more time, macam mana 2 time more time macam mana, 2 kali ganda masa yang akan diambil. Period time dia untuk completekan wave 3 ke wave adalah 2 time. Tu pun baru dapat knowledge tu sebenarnya. So kita akan monitor. Contoh kat sini kita dapat bottom daripada wave 1 ke kawasan wave 2 ni sebanyak berapa hari? 53 hari. So 53 hari price mana, ataupun kita ambil mungkin bottom ni 47 hari. 47 darab 2 maknanya 84 tambah 1 iaitu 94 hari. So 94 hari daripada, katakan kat sini dia nak start drop. Contoh price BT yang okey, katakan ni price drop. So ni 47, 94, 972, 85, 91, 92, 94. 94 akan meletakkan kita di 23 November. So ini bermakna kalau dalam 4 year circle mengatakan sana Disember, Oktober, November adalah bear flag, aku kata red market. So daripada atas ni kita drop kepada November, monthly bearish, dan kalau ikutkan secara structure memang kita buat ni 1, 2, 3, 4, 5 naik. Dan nanti 5 naik ni kita akan ada another retestment. So 4 ni adalah kita punya aku kata position untuk all in, naik ke 5 kawasan ni. Kemudian nanti kita akan ada A, B, C correction. Kemudian A, B, C correction kita akan continue another wave 1, 2, 3, 4, 5 akan continue dan terus continue. So itu adalah game plan. So ini adalah satu aku kata news information yang Zul tahu berdasarkan Elowave. Zul tak katakan Zul mahir dalam Elowave. Zul pun dalam kuartal masih lagi banyak Zul nak pelajari Elowave ni. Tapi itulah satu data. So itu bermakna November. So ada potential bulan 9 ke atas kita habis bulan 8 dan bulan 9 kita akan start sideways.
another sideways dalam kawasan ni. Sama juga macam Solana apa semua sideways, dan orang kata complete lah dia punya analisis tadi. Gabung dengan dia punya analisis tadi, iaitu price dah buat higher high dan now adalah lower high, sideways, drop ke bawah Oktober, November, dan kita akan start naik. So ini adalah potential untuk kita, nampak structure dia naik, buat base untuk naik lagi. So ini adalah peluang kita untuk beli. So bagi siapa yang tak, macam kan, tak perlu formal in, nak masuk dalam market dah boleh macam cakap kan, cumanya jangan all in lagi. All in nanti tu nampak, sudah nampak structure tu, alhamdulillah nanti kita beli. Sama juga masa contoh tu, boleh bagi contoh untuk Bitcoin ni masa tahun 2022 kat mana tu beli dulu. Sama juga untuk di Bitcoin masa tahun ni, Zul tak beli kat sini. Zul pun masa dekat price ni, Zul masih expect untuk price dropkan 8,000, 10,000 ke 8,000 malah. Dan price breakout saja, sebaik saja price Bitcoin buat structure ni, Zul terus jump in masuk dekat position ni. Dan selepas price tu drop kawasan ni, Zul masuk lagi kawasan ni. Kemudian kalau Zul on in kawasan ni, kemudian net position tu Zul tambah lah dengan modal yang Zul ada lagi monthly apa semua. Zul tambah setiap kali RSI oversold tu tambah sampailah last position tu tambah adalah dekat sini. Alhamdulillah semuanya bottom. Kemudian dekat sini tu buat decision untuk exit market disebabkan price dah buat higher high, RSI dah buat higher low. So, buat keputusan untuk exit semua tu punya position untuk Bitcoin dan altcoin. Alhamdulillah lepas tu price masuk dalam downtrend. So buat masa ni kalau ikutkan timing bottom di Bitcoin berdasarkan tahun ni, Zul rasa Zul dah buat decision yang betul. Price dah start breakout, which is Zul tak menidakkan price ni, dan masih lagi kalau ikutkan altcoin, Ethereum semua dah buat confirmation. Now adalah tunggu confirmation untuk Bitcoin. Kalau Bitcoin dah buat all time high, itu bermakna kita boleh katakan price dah top up, dan hopefully kita akan dapat retracement. Dan Zul 80% ke 90% yakin Bitcoin akan buat retracement. Sebab dia dah high, so apa lagi nak buat dia high? So apa yang akan berlaku adalah price akan sideways untuk buat base, dan nanti price baru naik atas. Kat sini kita akan ada masuk position balik. So itu adalah detail analisis untuk pagi ni untuk Bitcoin, Ethereum, SIP, Solana, dan ini antara altcoin yang lain yang kata patut syariah lah, dalam tu dah link kan. Uniswap, Atom, Cardano, Polygon, LTC, Polkadot, AVAX, Bitcoin Cash dan SLM. Dan Chainlink juga. Yang tak patut syariah adalah yang tak ada dalam list patutnya adalah Hashbar dan Neo. Tapi Zoom masih lagi monitor ni adalah antara under favorite coin lah, sebab Zoom monitor. Cumanya kemungkinan besar Zoom tak beli. Tapi tengok macam mana. Zoom tak katakan memang ada huge nanti, aku kata agak macam nak beli jugalah sebenarnya. Tapi buat masih mungkin dah tak patut mungkin Zoom abaikan je lah. So Zoom akan tengok Chainlink, Bitcoin Cash, SM dan seterusnya. Mungkin besok Zul akan tengok kan, kalau ada request nak tengokkan ni lagi bagus, saya senang Zul tengok. So pagi ni video panjang, lama Zul tak buat video panjang ni, dan pergerakan ni detail lah. Siapa-siapa yang mengatakan sama ada dah macam buat decision, boleh tengok video ni, kemudian anda buatlah decision anda, keputusan anda berdasarkan analisis anda dan perbandingan dengan Zul punya analisis. Untuk Zul dah masuk position dan Zul dah ada clear plan apakah Zul akan buat dengan next price action yang akan berlaku. So andai kata berlaku sebarang perubahan dalam price action, dia akan ada berlaku perubahan dalam plan lah. So tapi at least dia punya mindset, dia punya mind dah clear, dah tak kuasa tergopoh, at least sebab tu dah ada 20%. Kalau 20% pun consider banyak, dan dia akan start gain profit. Kalau ada berlaku, contohlah boleh katakan contoh Bitcoin naik, tak retrace kat kawasan ni, terus naik. So soon or later price tak akan naik dengan naik je. Dia akan ada retracement juga. Dan kat mana tu nanti contoh price naik, kemudian sideways, drop kat sini. So contohlah price sampai 90, kemudian RSI daily berada oversold. Itu adalah point tu untuk all in. So tak tunggu bawah ni. So itu adalah another game plan lah. So buat masa ni plan A adalah tunggu retracement di dalam kawasan at least mungkin dalam 70. Paling mungkin 70, 73 ataupun 67. So tengok retracement 0.5 kat 0.7, 70,000, 0.6 dekat 67. Kemungkinan dekat 50% tu dah 50% pun mungkin dah start masuk lah berdasarkan data-data kat bawah ni. So nanti semuanya akan ni decision dia akan buat selepas price sampai kawasan ni, dan tengok data RSI apa semua. Kat situ nanti kita akan buat decision. Walaupun tu cakap dalam 67, tak semestinya tu akan tunggu betul-betul 67. Berdasarkan price action nanti, data price sampai kawasan tu dan data menunjukkan the moment price berada di situ nanti akan menyebabkan decision tu
akan berubahlah sama ada beli dekat 67 ataupun 73 tu plus minus. Guys, saya rasa itu sahaja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda di review. Assalamualaikum. Bye bye.